Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan Econ Folks Podcast. What's up lovely people? Part ketiga kita bersama dengan siapa hari ni Tukar calang-calang kau. Betul lah. Dari satu daripada orang Sintel. Singtel. Lagi satu siapa? Starhub lah. Starhub lah. Kompetitor kan. Kita bersama siapa Aidil? Okay. Kita sama dengan Abang Juraimi dan Kak apa tadi Kak? Suliana. Apa khabar? Testimonial daripada Wan Enzal Betul. So you guys menjual dan membeli rumah bersama ejen yalah Faizal dengan Wan lah Macam mana dia punya experience? Okay, sebelum kita go there nak tanya dulu, siapa yang dengar podcast, kenapa dengar podcast? Nak tahu juga. Okay, silakan. Saya yang mulakan yang dengar podcast dulu lah. Okay. Posting biasalah daripada Okay Let's Go, then after that Common Folks. Nice. Tahun then, berapa tu ingat tak? Quite long jugalah dulu. Quite long kira dah 1846 tau. Quite long. Dah lama tau Because I first dengar some of the interesting part, then after that I dengar daripada satu which you all start from karaoke, right? Ya. Dengar malu lah. Malu. Rasa macam itu yang dah then just by just follow up all the. Okay, aku ada satu soalan. Teruskan Lee. Sekiranya kalau dapat mengubahkan The Common Folks, part mana yang korang nak kita ubah tu? Betul. Ubah menjadi lagi baik lah contohnya. Apa yang tak bagus lah. Tak, I mean semua for me very berinformasi. Okay. I like true life story, and then after that especially part agent, it teach me a lot because I heard a lot from others punya podcast and with agent also, but macam tertarik dengan Wan Enzal punya information. Baik. So memang dah lama dengar, but few time cakap whether kita ada plan nak pindah ke apa ke, but abang belum ada plan lagi. Okay. So still dengar all the information that given by Wan Enzal. Nice. So until the day that I fall sick, so then I cakap dengan dia yang maybe you should consider lah. Fall sick macam apa? Sekiranya demam ke ataupun macam? Tak, I was down with pancreatitis. Apa tu? Since April. Okay. Tahun ni? Tahun ni. Tahun ni. So dia banyak menjejaskan pekerjaan saya daripada bulan 4 tu. Pasal in and out hospital, admitted semualah. So the back of my mind is takut kena berhenti kerja lah. Faham. Sakit. And then pasal kita masih servis rumah kan, nak bayar rumah apa semua, and kita that point of time kita under loan. Okay. So I heard about bank loan, about Wan Enzal punya explanation, very useful, very informative. So itu yang buat decide kita need to go. Tapi bila dengar podcast tu, bila Wan Enzal punya segmen ni, ada share dengan abang ke macam mana? Bang dengar sekali bang. Ada kadang buka dekat YouTube. YouTube dengar, pasal dia selalu dengar kat rumah. Kalau macam saya masa tu dengar kat kerja lah, so dengar podcast saja. Tapi pekerjaan macam pekerjaan office ke, busy ke, macam ada angkat berat ke, macam mana tu? I doing like admin, customer service, office lah office deskbound lah. Okay. So sambil-sambil dengar untuk hilangkan ngantuk. Faham. Macam abang bro, macam mana pekerjaan dia? Ada busy angkat barang berat-berat ke macam mana? Orang putih selalu cakap what you do for a living. Betul lah. Iyalah. Okay. Dekat sikit bang mic dia. Boleh tarik je. For the meantime, I'm a marine engineer. Marine engineer. Bikin apa gitu For life saving equipment lah. Bang. Savior tau bang. Maknanya equipment yang orang pergi kapal kan? Kapal No, kapal they got every ship mesti ada like rescue boat for the lifeboat. During emergency you should use this boat for your life saving. Anything goes wrong with the ship, then this emergency boat will help you. Okay. Dah berapa lama tu bang abang kerja kat sana? About 25 years. 25 tahun? Yes. Long service award dah dapat dah Banyak kali lah kita dah ada banyak chance kali. lah. Ini confirm company dah kasih Rolex ni. Sial lah. Kau kasih Rolex tahu. Baik Marine Mia tau. Betul okay. Kira orang so cakap orang-orang kapal gaji kasar. Betul bang. Tapi kerja dia diorang tak tahu lah macam mana kan. Lasak aja. Long hours long hours lah. Kerja tak tentu, kadang-kadang sampai pagi. Serius berapa jam bang dia punya kerja bang? 12 ke 8 jam? Actually 12 jam lah.
Tapi But overtime lah. sometimes we kena sampai 18 jam. Serius apa? Oh, habis biasa kena tuas lah. Saya punya office dekat Gal Circle lah. Gal lah kan? Betul lah Gal. Gal. Jurung-jurungnya area. Itu dekat dengan NOV semua Kira dah tahu kapal lah. Biasalah. NOV Dia dulu ada minat pakai coverall. Betul saya nak kahwin pakai overall lah bang. Nasib dia tak kenal abang siang-siang. Ada Chan dah boleh jadi pengepit dah. Dulu asal mana orang Yishun Mana? Dulu ada Abang, ajar silat Bedok. Bedok ajar silat dah dulu Tak ada. Sebarang ni bang. Ada mana tahu tanya orang lah. Tapi Tanya tak salah. tapi dalam geri sedi muka semua ada ada macam silat seni silat Pahlawan tu. lah, nampak pahlawan. Seni silat tu. Ya. Okay, jadi plan dia rumah nak kena jual. And then you want to get another house yang dah habis bayar ke macam mana? Planningnya at first bila kita discuss jumpa Wan Enzal, kita nak downgrade lah ke Okay. 3 bilik. Faham. So from 4 room lah. From 4 4 room, room, kita nak pergi pindah 3 ke 3 bilik. bilik. Okay. Because our concern also the monthly payment kan. faham. Dengan whether CPF kita boleh cover ke tidak. But then after that kita discuss family and Wan Enzal. So kita punya finance cukup untuk buy 4 tapi maybe kecil sikit lah. Oh 4 room tapi apa orang cakap tu dia punya size kecil Ya, sikit. Per square feet ada kecil sikit Okay. lah. Tapi boleh habis bayar. Tak juga tapi tak juga. mungkin Lesser kita monthly. tak ambil Lesser. full loan lah. daripada kita. Okay. Tapi tak tanya dia, boleh ke dapat yang dah habis bayar memang? Pasal kita dengar cerita ada orang downgrade tapi terus dah habis bayar tau. Oh, itu So mungkin financial kita belum belum mengizinkan lagi. faham. Jadi at first itu yang ingat nak ambil 3 bilik lah. Tapi pasal anak kerja shift lain-lain. Faham. Takut nanti sama bilik ganggu diorang punya masa rehat kan. Okey. Jadi kita decide ambil 4 bilik 4 tapi bilik kecil juga. sikit. After discussing with Wan Enzal lah. Nice. Tapi berbalik kepada apa yang kau cakap tadi, habis bayar bagus tu. Tak bagus je. Asal Mana boleh? Kita pernah berbual dengan Wenzal. Kalau boleh jangan habiskan bayar dulu. Nanti dia punya Accrued interest. yes, serius engkrut. Kau dasar engkrut. Tak tahu lah. Okay, nanti boleh tanya Faizal lagi. Okay. Tapi dah berapa lama duduk yang rumah? Mana jual Choa Chu Kang kan? Choa Chu Kang. Berapa lama duduk sana Dah 15 over years. 15. Masya-Allah. Baik Lama Best lah Choa Chu Kang. Best. Best lah. Lain je muka abang ni. Dia ikhlas. Oh ikhlas. Ikhlas. Orang Choa Chu Kang selalu dia macam gitu. Dia Cak. tengok Choa Chu Kang ke Kek Hong? Kita Tak lah. Limbang. Apa? Kita daerah Limbang. Limbang, abang. Yalah, sekarang pun budak-budak suka timbang lah 6-7 Budak-budak sekarang ni saya tak faham. Habis sekarang pindah ke Choa Chu Kang juga. Tak ke Bangkit. Bangkit. Oh, Bangkit Bangkit. Panjang. Gua punya tempat lu Dil. Bangkit bagus kat masjid. Dekat masjid Kan? Aliman. Dekat pasar. Oh fine. Okay. Tapi ada macam specific location tak bila you all nak jual tu? Beli ada cakap dengan Faizal dengan Wan tak? Cakap, okay, I nak area sini je No, ada juga. Okay, So what happened? Kita nak west. Pasal of course different area kan price berlainan kan. Oh ya, betul. So kita discuss, saya cakap kita nak try to maintain like the north side like Choa Chu Kang, UT, Bukit Batok, Yeah. Panjang. So open to this place lah. Ya, pasal anak nak decide je. Tapi abang budak Bedok punya macam boleh sangkut kat west bang. Bang. Pasal kadang-kadang boleh culture shock bang. Ha. Selalu daripada east, alali west, boleh terperanjat lah. Kalau kita fikir yang baik-baik, Yelah. kita consider abang ni adventurous guy lah. Yelah. Mana-mana pergi boleh hidup punya bang Betul. Orang tahu silat pun Betul. Lebih main bang. Tapi memang kira abang okey lah bang. West side ke mana-mana tak kisah ke macam mana? Saya tak kisah. Tak kisah. Nice. Lagi abang kerja west side apa. Oh, ya. So nearby lah. Oh senang sikit bang Kalau east jauh. Pasal anak yang that time dia kerja kat Tuas. Okay. Dia Cisco. So dia kerja kat Tuas, jadi dia nak this area je lah. Faham. Kira macam your choices macam dekat UT, Bukit Batok ni semua okey lah. Ya, saya. Panjang. Okey, jadi dah berapa rumah you all pergi viewing dengan Wan dengan Zal? Actually not much no, because like yang kita berkenal ni rumah yang ketiga. Ketiga. Yeah, it's actually Wan Enzal do a really fabulous job lah. He Alhamdulillah. help us a lot. Really. Jangan angkat sangat nanti kembang meletup kak. Dia tak boleh angkat sangat. Tak, kadang-kadang pasal kadang-kadang servis yang baik, orang nak kena
puji. Betul. I mean it's good because at that point of time bila I meet dorang, mak I tengah sakit. Tengah sakit and then nak pergi to house tengok memang susah. Ya, jadi memang Wan cakap okay bila dia dah bagi financial, dia dah pakitkan rumah kita. Dia suruh check dekat dalam property guru tu all the rumah yang mana kita berkenan. So actually kita tinggal bagi address saja pada dorang yang kita nak tengok mana berkenan, and then just like in few weeks dorang dah get back, okay ni boleh ni tak boleh ni boleh ni. Very fast. Alhamdulillah diorang pemudahkanlah dengan apa ni urusan betul. abang dan kakak Nice. That's nice. Aku rasa diorang sanggup. Diorang pergi kat sana, okay bang, saya buat video call sebab tengah sakit kan kakak. So maybe diorang boleh buat video call kat rumah tu. Okay tengok kan dia punya layout Tapi macam kakak ni. pergi ke? Kita tetap pergi. Pergi juga. Viewing, but in order to nak tanya-tanya rumah tu whether it's apa yang kita nak. Dia orang punya assistant memang just do the job, and then okay ini kalau nak pergi appointment just go this time really on my convenience lah. Nice. Okay. Kalau cakap pasal particular, siapa lagi particular? Yourself ke atau abang lagi particular? Abang. Pasal rumah ni. Cakap je bang. Saya. Yourself lah Okay, Yeah. particular macam Because apa? at that point of time, my particular thinking is because that 3 months I was on wheelchair, because saya tak boleh jalan, so I nak yang easily that can accessible move around by wheelchair. So that's why I cakap nak tengok. I mean kita tahu macam rumah yang dekat dengan MRT is very hard and it's very expensive. Betul. Kan? So okay, I cakap dengan abang, okay, maybe alternative kita boleh fikir tak payah gunakan bus, pasal kadang-kadang wheelchair nak naik bus is really very hard. So okay, cakap kita boleh goes by LRT, which is like more bigger and convenient. So can move around and transferring off to MRT pun lagi senang. So kita look around at Bukit Panjang also and yang easy access dengan LRT. Alhamdulillah at the same time pun dekat dengan masjid. Ya betul. Pasar. Senang pasar dia. Semua dekat. Maaf saya nak tanya, masih wheelchair ke macam mana? Sekarang tak dah boleh. Alhamdulillah Tapi kena jalan pelan-pelan lah. Jalan pelan-pelan. Sebab abang ada mesej saya tau. Dia cakap apa nak buat survival punya apa Survival craft. Survival lah. Betul lah. Come on lah Cap. Dia kerja mana? Betul bang. Beri dah. Ya. I pergi kerja ni apa kalau daripada Bukit Panjang jauh tak? Abang Tak ada lah. Saya selalu daripada bangkit PLRT pergi Choa Chu Kang. Ada Transport transport. Nice. Senang lah. Tapi pagi lah kena report Dalam before 7 lah. Before 7. Pagi tau Li orang kena pergi. Tapi sorry, bila Pak nak jual rumah tu, how long it takes for Wan Enza to market and sell the house? It's actually not long juga. Very fast also. Fast juga. Alhamdulillah. Because ada juga yang first kita letak harga yang kita nak kan. Tapi pasal kita faham kadang kita nak kena nego lah, kita nak kena be flexible. Pasal that point of time bila kita letak tu memang tak ada orang tanya lah. Tak ada orang tanya, maybe because the buying market is slow. Very high. Pasal kan ada BTO semua nak ya, kan, betul. so very slow. So it takes time until kita ubah kita punya price price, pricing. and ada lah beberapa orang yang tengok. Baru ada orang tengok rumah kita. Okay. Tapi price dia pun turun tak banyak lah kan? Tak jugalah. Okay. Boleh lah. Ada tak orang viewing datang rumah abang, tengok rumah abang, habis tu dia cakap, abang muka abang macam Muhammad Aziz abang. Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Ada ya bang? Boleh nyanyi ya? Abang boleh karaoke ya? Tak, orang tahu Kadang-kadang abang yang kerja kapal ni, dia kadang boring-boring kat kapal, nanti main-main gitar, tapi suara mesti power gila. Betul lah. Satu lagu bang. Kita nak nyanyi juga. Ahmad dah siap gitar dah Faizal. Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Betul lah. Tapi untuk membeli pula cari rumah yang dah siap macam Renovated contoh renovated ke atau macam tak kisah actually. Oh ya, exactly quite nicely done juga. So price dia pun agak very stiff. But alhamdulillah Faizal managed to negotiate baik price yang kita nak. So memang bersyukur sangat. Sebab kita orang Melayu bang, biasalah kan. Kita kalau boleh beli rumah ni nak masuk cuci kaki je. Kebanyakan. Betul tak? Save duit senang. Tak payah reno. Nak reno pun sikit-sikit. Tu katal ke apa ke. Tu katal kira lebih sekali. Vinyl. Pakai vinyl lah kira. Tapi rumah ni condition okey lah. Kena banyak reno ke tak payah? Alhamdulillah. This one is the first view yang kita pergi. Then
myself, my wife sama my daughter Dah pergi berkenan. tengok. Then kita masuk dari rumah. Then my daughter said, Pa, this house very nice I want Oh, dah fall in love lah. Then after the viewing, then we go down, then we straight away call Wan Then I say, Wan, I want this house Okay. Nama pun Wan. Senang lah kira. Betul apa? I want this house. Wan lah. Jadi ini rumah yang kita beli ni sekarang tingkat tinggi and corner, which is memang dia. Oh, baik. Corner lagi bang So, Then lepas tu kita cakap dengan Wan suruh kalau boleh the price can nego dah. Pak nego ni aku really Faizal lah. Faizal. Dan negotiator lah dia cakap. Dia ada pakai ilmu bang. Ada bang. That's why I really thanks dengan Faizal lah. Alhamdulillah. get to nego to the price that we want. The price what we want lah. Nice, okay. Tapi at first bila macam akak recommend Wan Enzal pada abang, macam abang tak dengar sangat podcast kan, tak rasa macam doubt ke siapa budak-budak ni nak jual, boleh ke jual ni? Ataupun memang dah percaya isteri lah. Isteri My cakap thinking mesti is very positive lah. Nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, senang lah gitu orang Kalau kena ada setengah orang ni macam boleh ke dia ni jual kan? Particular banyak cerita orang dengar sana sini kan. Firstly aku confirm aku nak test dorang ni whether dorang boleh buat kerja ke tak. Mesti kena testing kan. Kalau first visit macam dah boleh klik lah. Boleh klik dah boleh. Oh, senang berbual lah. So bila jumpa tu dekat rumah lah. Ya, diorang datang rumah. Okey. Okey. Dah boleh klik, so alhamdulillah dah. Kakak ada epok-epok ke apa siapkan diorang? Tak ada tak payah orang sakit tak payah. Gurau lah. Tak sky juice je lah. Sky juice Sky juice senang. Habis rumah baru ni kira dah siap lah kan? Dah mostly. Ada buat any changes ke, renovation lagi ke apa? Kita tak ada. Tak buat apa-apa. Oh, baik sih. Alhamdulillah lah dapat rumah ni yang okey lah. Cleaning aja lah. Untuk bersih-bersihkan aja dah. Abang boleh nampak ke macam lagi berapa tahun nak pindah lagi ke, ataupun okay lah that's it, this house sampai retire lah. Maybe I'm thinking after my daughter get married, because of my two daughter, selalu dorang mesti ikut dorang punya lelaki apa husband. From there I think I downgrade lah. Yalah, kadang memang especially bila dah tinggal 2 orang tu, kadang macam rumah besar sangat nak kemas ni semua dah penat kan. Downgrade, relax 3 bilik, chill. Yalah. Santai-santai chill. Betul. At least ada some duit masuk. Betul apa? Kan. Boleh lepak Bali bang, dia boleh relax kan. Jalan jauh je buat Bali. Jauh lah. Anak-anak semua dah besar bang? Dah. Yang besar 22, yang kecil 19. Dah besar. Zaman sekarang budak-budak plan kahwin mau berapa Ada tahu tak? Diorang ada share ke apa ke macam Pak, you see my friend dah kahwin already. Diorang busy kerja. Diorang sekarang yang tengah kecil pun nak sekolah, so cari duit dulu. Cari duit dah. Bagus Betul, lah. Bagus. Kena letak apa strict sikit umur ke apa Ada tak? Tak ada lah. Okay. Aku nak tanya, as a parents apa kriteria dia kalau macam anak nak kahwin ni? Bawa boyfriend lah. Nak tahu juga sekarang Macam mana bang? Kita bapak punya bang. Kita mesti Strict sikit, keras bang. punya. Abang dua daughter. saya. Sama saya. Boleh kasih saya advice sikit. Yes. Nanti anak pergi 20 lebih Aidil boleh belajar. Kena saya bang, jangan macam-macam sepak. So far, I mean like they know that they have to work first because they nak start to fly first lah kan. Nice, okay. Be kata orang tu Menggalakkan lah So dorang untuk bekerja. Kita tak like paksa nak kahwin sampai umur berapa ke apa ke. Okay. But because of course I always tell them that as a lady, a daughter, of course kita nak kena banyak yang kita nak kena tahu lah kan. Yang penting nak kena jaga diri of course. And we in future if you get married also, you cannot just apa kata orang tu depends on your husband. You must also be own self independent. Tapi kakak atau abang ada kasi macam okay, kau nak cari boyfriend, kau cari orang macam gini. Ada. Oh tak ada. Oh tak ada Kira relax punya. Relax. Abang Santai. Santai
Tapi nak kena ada CPF tak bakal? CPF important tu. Diorang tahu nak beli rumah mahal, so I think they know lah. Nak kena ada CPF Betul lah. Pasal Wainza pun dah selalu tekankan. Nak beli rumah nak kena ada CPF. Betul. Lepas tu kau dah dapat rumah, kau nak kerja sendiri, buat bisnes sendiri ke apa, kau pasal. Betul, Dil. Tapi bila nak start tu, make sure CPF ada. Before I decide to move house also, I did talk to them and why we are moving house, because of course kita dah duduk sana dah 15 tahun kan. So memang kata macam leceh lah nak pindah-pindah. But we tell them the situations and the financial burden on the father if I'm no longer working. So of course kakak lagi memahami lah dia pasal maybe dia dah umur begitu kan. So now dia tahu pentingnya yang nak to get married is must have like income, CPF to buy a house. So dah lah they know that lah. So they bagus help out a lot lah. Okay, tapi ada any complain tak? Macam Wan Enzal buat kerja tak bagus. Ini time dia whack je. Betul. Pasal kita selalu dengar bagus, takkan semua bagus. Tapi itu hakikatnya. Betul lah. Wow. Alhamdulillah Smooth lah. Because as someone who at that point of time memang tak mudah nak bergerak. Wan dengan Zal memang because I dealing most dengan Wan. Jadi Wan macam kata okay, don't worry, I come to you, you know, nice. jangan risau apa-apa, I fetch you nak pergi ni semua dia ambil. So financial plan dia buat kirakan sui-sui punya. So pasal kita cakap because it based on like my CPF kira dah wipe out kan. So that's mean that every monthly nak kena kira on abang my husband seorang. So that's why nak kena be precise financial semua up to like berapa tahun that kena cukup. So memang one do a fabulous job. So I Alhamdulillah. Nothing to say about the bad about them. Alhamdulillah. Saya pun akan insyaAllah kita akan doakan abang diberikan kesihatan masih boleh bekerja untuk keluarga. Amin. Sekarang kat sana Swizer bang Swizer. Mantau naik pangkat mana tahu Swizer kau. Swizer. Orang lama. Swizer. Abang Raimi pun mobile okey. Kau mobile orang lama Swizer pakai. Kita dah ada nelayan macam gitu jap berbual. Betul. Swizer. So tak ada komplain alhamdulillah. Tak ada Semua okey, everything. Memang they did a fantastic job. Tapi apa message yang kakak atau abang boleh kasih ke listeners ni, pendengar ni, macam kenapa diorang kena engage Wan Enzal? Ada yang degil. Masih tak call lagi Kata orang kalau belum try tak tahu kan. Pasal agent memang banyak. Kadang-kadang kita nak dapat yang klik dengan kita pun susah kadang. Betul. So memang maybe rezeki kita first time jumpa Wan Enzal, dah boleh klik yang boleh berbual, can be like dorang faham kita punya masalah. And my situation at that point of time yang tengah sakit. So memang that point of time aku tengah stress. So they really help a lot to like lessen the burden of like nak risau-risau pasal rumah ke apa. Memang dorang buatkan financial calculations, dorang suruh kita cari rumah. Dia kata tak payah pergi, just cakap dengan dorang aja kita nak mana, dorang surveykan, rekikan. If that place is available for viewing, dorang datang ambil kita. Dorang datang ambil kita to view the house. And then after that daripada pergi ke HDB, pergi ke lawyer, memang one guide us through, always dengan kita. So kita tak rasa yang kita do this all alone lah. So they with us, guiding us to the end. Baik, alhamdulillah. Jadi maknanya beli rumah ni jumpa dengan orang pun satu rezeki tau. Betul. Kita jumpa dengan ejen yang baik, dengan orang yang baik ni pun rezeki yang baik kita dapat. Betul. Ni semua tertulis tak? Tertulis Tertulis. Memang betul lah kadang-kadang dalam hidup ni. Betul lah. Betul bang Betul. Siapa yang kau jumpa dalam hidup ni dah tertulis. Dia memang awak dah tentukan kau akan jumpa dengan Wan Enzal untuk jual beli rumah. Betul. So pada yang listeners ni tak payah fikir-fikir sangat lah. Betul. Telefon. Memang Wan Enzal ni memang ramai yang kita dah jumpa dah testimoni note yang Wan Enzal dah bawa datang studio ni. Semua memang kata-kata pujian-pujian pada Wan Enzal memang tip top, nip nop. Division 1. Abang Zuraimi sendiri tak mendengar sangat podcast, tapi dia dah guna khidmat. Macam mana bang? Kepuasan tu macam mana bang? Alhamdulillah Alhamdulillah. Ada tak nak cakap apa untuk Wan Enzal bang? Ada. Cuma terima kasih je lah yang diorang punya hard work. Let's get our like dream house lah. Alhamdulillah. Kalau diorang tak jadi ejen bang, diorang datang kerja abang, interview kerja, abang ambil diorang ke tak?
Marine engineer. Marine engineer. Apa soalan? Apa Amir? Ambil bang. Dengan diorang punya hard work. Macam mana bang? Amir dah pening kau nak jawab. Alamak, tapi tak apa, kita gurau saja. Tapi apa-apa pun, terima kasih kerana sudi datang share your experience dan kita akan mendoakan you all kesihatan dan diluaskan rezeki, insyaAllah. Amin. Dan kepada kawan-kawan kita yang mendengar, tunggu apa lagi. Kalau korang sendiri yang masih lagi memerlukan ejen hartanah yang masih mencari rumah, yang masih confused lagi, jangan confused lagi. Betul. Tak payah confused pasal Wainzal akan datang sedia membantu korang. Walau apa je, di mana je korang berada, diorang akan tetap sampai bersama dengan kereta-kereta. Taklah apa so korang boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok @1Aizal, atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari Wan Aizal, WhatsApp atau DM mereka sekarang juga.